Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Suara Kontraktor Rumah bagi episod yang pertama. Podcast ini dibawakan oleh PKPM Kelantan. Podcast ini merupakan satu platform perkongsian ilmu, pengalaman dan suara industri berkaitan pembinaan rumah atas tanah sendiri, khususnya di Kelantan. Untuk episod pengenalan ini, kita akan membincangkan satu tajuk peranan persatuan ini dan juga sejarahnya. Apa peranan PKPM Kelantan dalam penubuhan industri bina rumah? Ramai masyarakat di luar sana biasa dengar tentang kontraktor bina rumah. Ramai juga yang biasa dengar tentang bina rumah atas tanah sendiri. Tetapi mungkin tidak semua orang benar-benar faham apakah peranan sebuah persatuan seperti PKPM Kelantan dalam industri ini. PKPM Kelantan bukan syarikat pembinaan rumah. PKPM Kelantan bukan pemaju perumahan. PKPM Kelantan ialah sebuah persatuan yang menaungi kontraktor-kontraktor yang terlibat dalam pembinaan rumah sesebuah, khususnya rumah atas tanah sendiri di Kelantan. Jadi, dalam episod hari ini, kita mahu kupas dengan lebih jelas apakah sejarah penubuhan persatuan ini, kenapa ia ditubuhkan, apa peranan persatuan kepada kontraktor, apa pula manfaatnya kepada masyarakat, dan bagaimana PKPM Kelantan boleh menjadi jambatan antara kontraktor, agensi kerajaan dan orang awam. Bersama saya hari ini ialah seorang tokoh penting dalam sejarah penubuhan dan perkembangan persatuan ini. Beliau merupakan mantan pengurusi Persatuan Kontraktor Perumahan Kelantan PKPK dari tahun 2016 hingga 2021. Selepas itu, beliau dilantik sebagai Presiden PKPM Pusat dari tahun 2021 hingga 24 Mei 2025. Kini beliau merupakan penasihat kehormat PKPM. Kita alu-alukan Encik Hasniro bin Hasbullah. Assalamualaikum Encik Hasniro, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya ke sesi podcast ini. Baik Encik Hasniro, sebelum kita masuk kepada topik utama, mungkin Encik boleh perkenalkan sedikit latar belakang Encik, khususnya penglibatan Encik dalam persatuan ini dan industri pembinaan rumah. Okey, terima kasih sekali lagi. Saya difahamkan podcast ni adalah podcast kali pertama yang diadakan oleh atas inisiatif Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia Kelantan. Okay, jadi sedikit tentang latar belakang saya. Saya sudah 20 tahun lebih berkecimpung dalam industri pembinaan, khususnya pembinaan rumah sesebuah atas tanah sendiri di negeri Kelantan. Sepanjang tempoh tu, saya bukan sahaja terlibat sebagai kontraktor, tetapi juga dalam gerakan menyatukan kontraktor-kontraktor rumah sesebuah supaya kita ada satu wadah untuk bersuara. Saya diberi amanah sebagai pengerusi Persatuan Kontraktor Perumahan Kelantan yang ringkasnya dipanggil PKPK lah, dari tahun 2016 hingga 2021. Iaitu sejak persatuan ini mula ditubuhkan lah. Selepas itu saya dilantik pula sebagai Presiden Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia, iaitu PKPM Pusat, dari tahun 2021 sehingga 24 Mei 2025, di mana persatuan PKPM Pusat ni mula-mula ditubuhkan lah pada tahun 2021 dan saya dilantik sebagai Presiden pada masa itu. Dan kini saya menyandang jawatan sebagai penasihat kehormat PKPM lah. Jadi boleh dikatakan perjalanan persatuan ini dari awal sampai hari ini, saya turut sama-sama membesarkannya, susah senangnya, cabaran dasarnya, isu pembiayaan dan macam-macam lagi lah. Semuanya kami lalui bersama rakan-rakan kontraktor rumah sesebuah atas tanah sendiri di Kelantan. Sepanjang tempoh itu, saya bukan sahaja terlibat sebagai kontraktor,
tetapi juga dalam gerakan menyatukan kontraktor rumah sesebuah supaya kita ada satu wadah untuk bersuara. Saya diberi amanah sebagai pengerusi PKPK dari tahun 2016 hingga 2021, iaitu sejak persatuan ini mula ditubuhkan. Selepas itu saya dilantik pula sebagai Presiden PKPM Pusat dari 2021 hingga 24 Mei 2025. Dan kini saya menyandang jawatan sebagai Penasihat Kaumat PKPM. Jadi boleh dikatakan perjalanan persatuan ini dari awal sampai hari ini saya turut sama-sama membesarkannya, susah senangnya. Cabaran dasarnya isu pembiayaan dan macam-macam lagi. Semuanya kami lalui bersama rakan-rakan kontraktor lah. Okey, soalan pertama Encik Hasnirul. Secara mudahnya, apakah itu PKPM Kelantan? Sebab mungkin ada masyarakat yang masih keliru. Ada yang ingat PKPM ni syarikat bina rumah. Ada yang ingat PKPM ni badan kerajaan. Apa penjelasan Encik? Okey, ini soalan yang agak bagus. Sebab memang ramai yang keliru. Di sini saya nak jelaskan dulu apa PKPM Kelantan ni, apa maksud PKPM Kelantan inilah. Okey, PKPM ni, Persatuan Kontraktor Perumahan ni bukan syarikat pembinaan. Kami tidak membina rumah. Kami juga bukan pemaju perumahan. Dan kami bukan badan atau agensi kerajaan. PKPM Kelantan ni sebenarnya sebuah persatuan di mana satu pertubuhan yang berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan Malaysia (ROS). Peranan kami ialah menaungi dan menyatukan kontraktor-kontraktor yang terlibat dalam pembinaan rumah sesebuah, terutamanya rumah yang dibina atas tanah sendiri. Bayangkan begini, kalau kontraktor itu pemain di padang, persatuan ini umpama badan yang menjaga kebajikan pemain, melatih mereka dan bercakap bagi pihak mereka. Kami tidak turun main sendiri, tetapi kami pastikan pemain-pemain kita terurus, berkemahiran dan diambil berat. Okay. Encik Hasnirul, kita masuk kepada sejarah penubuhan. PKPM Kelantan hari ini asalnya dikenali sebagai PKPK, iaitu Persatuan Kontraktor Perumahan Kelantan. Boleh Encik ceritakan bagaimana persatuan ini bermula? Okey, PKPK iaitu Persatuan Kontraktor Perumahan Kelantan, secara rasminya didaftarkan pada 19 Julai 2016 di bawah Akta Pertubuhan 1966. Sebelum itu, kontraktor-kontraktor rumah sesebuah di Kelantan ni masing-masing berjalan sendiri. Ada yang buat kerja elok, lancarlah perjalanan syarikatnya. Ada yang menghadapi macam-macam masalah. Tetapi tidak ada satu badan yang boleh menyatukan suara-suara kontraktor ni bagi menyampaikan masalah dan berkongsi apa yang elok tu, dan juga badan atau badan yang membela nasib kita bila timbul sesuatu isu. Titik tolaknya, antara sebab utama bagaimana tertubuhnya persatuan ni, timbulnya idea untuk menubuhkan persatuan ni ialah apabila timbul isu GST pada waktu itu yang baru dikuatkuasakan oleh kerajaan, di mana sebelum tu semua pihak kontraktor-kontraktor pun tak tahu apalah kontraktor perumahan bila mana kerajaan menyatakan bahawa rumah kediaman dikecualikan GST. Rupanya bila GST tu dikuatkuasakan, cara pengiraan dia lain. Jadi rupa-rupanya kita ni di bawah kategori kontraktor yang menyediakan perkhidmatan, bukan pemaju. Jadi yang dikecualikan GST itu ialah untuk pembeli rumah. Tapi bila kita ni kontraktor, dalam kontrak agreement kita ialah kita kontraktor yang membina. Jadi kita dikenakan GST lah. Jadi bermula daripada situlah banyak kekeliruan berlaku. Jadi daripada situ kita banyak ramai kontraktor yang
pergi ke custom semua, jadi tak selesai. Jadi daripada situlah atas inisiatif saya bersama beberapa kontraktor, kawan-kawan kontraktor yang kita dah saling mengenali, kita cuba hubungi sebuah peramai kontraktor perumahan di negeri Kelantan ni. Kita berkumpul, kita berbincang, dan daripada situ kita mencadangkan untuk menubuhkan sebuah persatuan yang dinamakan Persatuan Kontraktor Perumahan Kelantan untuk membawa isu ni ke peringkat yang lebih tinggi. Kerana kalau pergi dengan bersendiri ni tak dilayan sangatlah oleh agensi. Jadi bila melalui persatuan ni, pihak agensi memandang kita ni agak ramai dan mesti ambil kira lah pandangan-pandangan daripada persatuan, kerana ahlinya ramai dan juga memberikan impak yang besar kepada industri rumah-rumah kediaman di negeri Kelantan lah. Ya, menarik bila Encik sebut isu GST sebagai antara sebab utama penubuhan PKPK. Boleh Encik jelaskan sedikit kenapa isu GST ini begitu besar kesannya kepada kontraktor rumah sesebuah pada masa tu? Okay, dia macam ni. Sebagai contoh kita kata, kalau pembeli rumah, dia beli rumah dengan dia beli rumah yang dah siap ataupun perjanjian, kita kata perjanjian tiga pihak lah. Jadi perjanjian yang digunakan untuk submit loan tu perjanjian jual beli. Okey, jadi bila atas nama perjanjian jual beli, pembeli tidak perlu bayar GST. Tetapi di Kelantan ni, kebanyakan rumah-rumah yang dibina, even kalau kata kita dapat maklumat daripada LPPSA pun, jumlah pinjaman bina rumah atas tanah sendiri ni, ada satu tahun tu LPPSA telah mengeluarkan kenyataan bahawa lebih 50% pinjaman bina rumah atas tanah sendiri ni di negeri Kelantan untuk seluruh Malaysia lah. Okay, jadi selebih tu bagi dengan negeri-negeri lain. Jadi betapa besarnya prospek bina rumah atas tanah sendiri di negeri Kelantan. Okay, dan lagi satu cara orang Kelantan pula, dia mula-mula dia buat loan, buat pinjaman beli tanah dulu. Okey, ada ini bukan tanah yang dia dapat daripada pusaka lah. Daripada pusaka ke apa macam itulah. Ini kita kira yang solid, memang dia beli tanah dan rumah. Okey, jadi kalau pinjaman LPPSA kita tengok, first dia akan buat pinjaman beli tanah dulu. Okay, jadi masa beli tanah tak ada GST. Okey. Lepas pinjaman beli tanah, dia akan proses pula pinjaman bina rumah atas tanah yang dibeli menggunakan pinjaman perumahan LPPSA. Betul. Okay, jadi bila dia buat pinjaman tu akan ada kontrak bina rumah. Okey, jadi daripada kontrak itulah dikenakan GST. Padahal kalau kita kata kalau dia buat satu pinjaman saja, beli tanah sekali dengan rumah, tak kena GST. Tak kena GST. Kalau dia beli tanah dulu, dia bina rumah kemudian, dia kena GST. Jadi perkara yang sama, satu perkara yang sama, tapi dua kaedah proses yang berbeza. Satu kena, satu tak kena. Faham? Jadi daripada situlah yang menjadi banyak pihak juga agak keliru lah dalam hal ni. Dan sehingga satu masa tu, kalau tak silap saya, masa tu Menteri Kewangan 2, Datuk Johan Abdul Ghani, telah memanggil persatuan. Kita hantar surat, saya hantar surat atas nama persatuan, mewakili persatuan lah, kepada Menteri Kewangan 2 masa tu, menyampaikan tentang permasalahan. Dan saya kalau tak silap saya, tak sampai seminggu, pejabat menteri telah menghantar surat, telah memberi maklum, telah menghantar surat, membalas surat tu dan memanggil untuk pembincangan. Maknanya kalau kita tengok kerajaan pun agak menyokong lah persatuan untuk membawa isu ni. Jadi sehinggalah kita pergi berbincang dengan sebab macam-macam, bermula daripada bawah, bermula daripada custom di negeri Kelantan, dibawa naik angkat-angkat, sehinggalah ke custom di Ibu Pejabat,
Sehinggalah ke perjumpaan dengan ketua pengarah custom sendiri pun kita dah cerita. Tapi tak boleh selesai juga disebabkan isu GST. dasar-dasar. Jadi sehinggalah Menteri Keuangan 2 panggil kita untuk perbincangan, dan alhamdulillah selepas itu isu ni dapat diselesaikan dan telah menyelesaikan kebuntuan kesemua kontraktor-kontraktor yang bina rumah atas tanah sendiri. Okay. Pada 30 Ogos 2021, PKPK telah bernaung di bawah Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia dan kini dikenali sebagai PKPM Kelantan. Apa kepentingan perubahan ini kepada persatuan dan ahli-ahli kontraktor? Okey, betul. Pada 30 Ogos 2021, PKPK telah bernaung di bawah Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia, dan sejak itu kami dikenali sebagai PKPM Kelantan. Kepentingannya besar. Asalnya kita bermula daripada PKPK bila kita berdiri sendiri sebagai persatuan negeri lah. Jadi PKPK ni consider persatuan negeri sahaja. Jadi peringkat suara kita ni hanya di peringkat negeri saja. Jadi bila macam saya bagi tahu tadi, bila kita pergi jumpa dengan pihak kerajaan di peringkat persekutuan, bila kita membangkitkan isu ini, mereka hanya nampak isu ini hanya berlegar di negeri Kelantan saja. Di negeri lain tak ada isu pun. Pasal GST tadi tu lah. Sebab tak ada orang sampaikan, tak ada pihak yang membawa isu ni. Walaupun isu ni kena seluruh Malaysia sebenarnya, tapi sebab tak ada satu mana-mana badan ataupun pertubuhan yang bawa isu ni. Mungkin ada kes, tapi pergi secara individu ke pejabat custom ke semua, mungkin benda tu tidak dilayan. Okey, jadi bila Kelantan saja yang bawa, dia punya tu tak berapa strong sebab dia hanya nampak negeri di negeri Kelantan sahaja yang ada isu. Sampai masa tu saya ingat Menteri Keuangan 2 pun cakap, hari ni Kelantan saja ni yang jadi isu ni, negeri lain tak ada isu. Sebenarnya negeri lain ada juga isu. Okay, jadi lepas pada kita PKPK bawa isu ni dan isu ni dapat diselesaikan, jadi ramailah kontraktor-kontraktor bina rumah di negeri-negeri lain yang telah nampak persatuan ni telah boleh membawa isu lah, boleh memudahkan mereka juga untuk membawa isu-isu bersama yang dihadapi. Jadi dalam masa yang sama, dalam tempoh kita katalah PKPM ni ditubuhkan pada tahun 2021. Sebenarnya daripada 2015 sehingga 2021 tu, selain daripada isu GST tadi, kita telah ada beberapa program besar lah yang kita buat, antaranya MOU antara PKPK dengan CIDB IBS Sdn Bhd, iaitu anak syarikat milik penuh CIDB Malaysia lah. Jadi bila nama kita dah dikenali, masuk paper, masuk TV, dekat buletin utama masa tu kan, jadi ramai kontraktor daripada negeri-negeri lain telah memohon untuk menyertai keahlian PKPK. Jadi daripada situ kita tengok balik, penubuhan kita ni hanya untuk kontraktor-kontraktor yang berniaga di negeri Kelantan sajalah. Jadi daripada situlah timbulnya idea dan inisiatif saya dengan beberapa rakan di luar Kelantan, terutama di Selangor, Kuala Lumpur. Kita cuba mengumpulkan kontraktor-kontraktor di seluruh Malaysia lah untuk berbincang dan untuk menubuhkan Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia, yang mana persatuan ini akan menaungi kontraktor-kontraktor perumahan di peringkat persekutuan lah. Okay, jadi masa perjumpaan mesyuarat kali pertama, mesyuarat penaja untuk kita tubuhkan persatuan tu, wakil daripada seluruh Malaysia ada datang, daripada utara, Kedah, Penang, Perak, Melaka, Johor,
Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak pun ada datang sekali masa tu. Jadi selepas itulah kita tubuhkan, daftarkan persatuan di peringkat Malaysia yang kita panggil Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia. Jadi bila dah ada Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia, PKPK ni dia tak boleh masuk secara automatik di bawah PKPM sebab itu pertubuhan lain. Dia pendaftaran pendaftaran tu lain. Jadi di negeri Kelantan, sebabkan kita dah ada PKPK dan PKPK ni pun dah banyak engagement, dah ada MOU dengan agensi-agensi semua. Jadi PKPK ni diteruskan juga untuk melaksanakan MOU yang dan apa-apa program yang kita dah rancang daripada awal, tapi dalam masa yang sama untuk menguruskan keahlian dan membawa isu-isu yang berkaitan dengan industri ini. PKPM peringkat Malaysia, kita daftarkan satu lagi, Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia Kelantan, PKPM Kelantan lah. Jadi dia tak jadilah PKPK ni bernaung di bawah PKPM. Dia jadi PKPM Kelantan ni memang bernaung di bawah PKPM Malaysia. Cuma PKPK ni dia bersekali. Dia bersekali sebab cuma dia ada scope of tugas dia, dan PKPM Malaysia Kelantan ni dia ada skop tugas dia lah. Tapi alhamdulillah benda ni berjalan lancar dan lebih orang kata teratur lah, lebih kuat dari segi apa-apa saja yang kita usahakan lah. Jadi untuk seluruh kontraktor seluruh di Malaysia ni boleh join lah Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia dari PKPM. Kontraktor yang ada buat banner rumah, renovation, boleh join mana-mana cawangan kita mengikut negeri lah. Kalau yang di negeri Terengganu boleh menyertai PKPM Terengganu. Kalau di Pahang, PKPM Pahang. Kalau di sebelah utara, Kedah, Penang, boleh sertai PKPM Kedah, PKPM Penang. Mengikut negeri tersendiri lah. Negeri Sembilan. Kalau dia ada Selangor, dia ada wilayah. Jadi boleh melayari website persatuan, dekat situ dia ada link untuk pendaftaran. Jadi bila tuan-tuan mohon untuk jadi ahli persatuan tu, just isi secara online saja. Nanti jawatan kuasa akan membuat semakan dan akan bawa ke jawatan kuasa untuk meluluskan keahlian. Sebab untuk jadi ahli persatuan kontraktor perumahan ni bukan mudah-mudah daftar terus lulus jadi ahli, tak ada. Memang bila setiap permohonan yang dimohon secara atas talian tu akan ditapis. Okey, cara kita tapis ialah kita akan pastikan kontraktor ni cukup syarat, itu semestinya lah. Kena ada CIDB, kena ada pengalaman banyak rumah, at least 1 ataupun 2 buah rumah sekurang-kurangnya sebelum dia diluluskan menjadi ahli. Dan dalam masa yang sama kita juga menapis kontraktor-kontraktor yang memohon untuk menjadi ahli ni sama ada pernah ada kes tak. Macam kes buat projek tinggal ataupun ada perkara-perkara negatif antara dalam industri lah ataupun perkara-perkara negatif sesama ahli-ahli kita yang sedia ada. Tapi tak semestinya terus automatik di reject, kerana persatuan ada kaedah-kaedah kita lah cara menapis tu. Dan sekiranya ada masalah, persatuan akan tanya dulu untuk keadilan betul ke tak. Macam itulah lebih kurang. Faham. Okay, salah satu fungsi penting persatuan ialah menjadi penghubung dengan agensi kerajaan. Bagaimana PKPM Kelantan memainkan peranan ni? Okay, ini salah satu fungsi paling penting persatuan. Kontraktor kecil dan sederhana ini selalunya tak ada akses atau tak tahu jalan untuk berurusan dengan agensi kerajaan secara langsung.
peranan kami sebagai persatuan ialah menjadi jambatan. Kami bawa suara dan masalah ahli kepada agensi seperti CIDB, Kerajaan Negeri, PBT, LPPSA, JPPH dan lain-lain lah. Sebaliknya, apa-apa dasar, program, latihan, peluang atau bantuan daripada pihak kerajaan, kami sampaikan pula kepada ahli. Jadi kami ni berada di tengah-tengah, memudahkan komunikasi dua hala. Bila ada program latihan CIDB sebagai contoh, kami galakkan ahli-ahli menyertainya. Bila ada perubahan dasar yang memberi kesan kepada kontraktor rumah, kami bersuara. Itulah maksud penghubung. Okey. Dalam industri ni, kita tahu kontraktor kecil dan sederhana kadang-kadang suka mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank. Difahamkan pihak persatuan pernah menjalinkan kerjasama dengan Credit Guarantee Corporation atau CGC. Boleh Encik ceritakan tentang perkara ni? Betul. Isu ni, ini isu yang sangat dekat lah dengan hati kontraktor kecil. Ramai kontraktor mahir buat kerja, tetapi bila nak dapatkan pembiayaan atau modal kerja daripada bank, mereka terhalang. Sama ada tak cukup cagaran atau tak ada rekod kredit yang kukuh. Tapi yang menjadi isu besar di Malaysia sekarang ni ialah pembiaya pinjaman lah. Pembiaya pinjaman memang tak ada menyediakan apa-apa jenis pakej pinjaman kepada kontraktor rumah macam ni. Memang institusi pembiayaan, kalau kita tanya, ada sediakan loan tak untuk kontraktor? Ada, tapi syaratnya kena ada projek. Projek tu pula dia hanya memilih hanya projek kerajaan ataupun GLC sahaja. GLC. That means dia kira macam factoring lah, factoring. Jadi kalau you dah dapat satu projek kerajaan, you dapat LU, you bawa pergi ke bank ataupun mana-mana agensi keuangan, you boleh indent kan LU tu tadi. Jadi pembiaya pinjaman mungkin boleh bagi pinjaman sehingga 70% daripada nilai LU tadilah. Okay, tapi kita kontraktor rumah ni disebabkan klien tu bukan kerajaan, orang persendirian. Jadi bila orang persendirian ni, dia tak layan lah. Dia kira tak ada dalam kategori, dia tak boleh nak bagi loan. Memang tak ada apa-apa package loan. Even walaupun kata kita buat rumah kepada individu, bukan kerajaan kepada individu, tetapi bayaran tu kita terima daripada agensi kerajaan. Contohnya kita buat rumah, kita terima claim progress tu daripada LPPSA. LPPSA ni pun sebahagian kerajaan juga. Tapi mungkin agensi-agensi, kebanyakan institusi keuangan ni yang nak membiayai kontraktor ni kurang faham tentang flow benda ni lah. Okay, jadi daripada situ pernah sekali tu saya telah ke CGC di Kelantan. Kita berjumpa dengan pengurus dia, kita explain, kita bincang apa tu semua. Jadi mereka faham kaedah ni. Jadi bermula daripada situlah kita deal, dan banyak, kalau tak silap saya memang agak banyak lah syarikat-syarikat kontraktor perumahan di Kelantan ni dapat pembiayaan juga daripada CGC untuk digunakan sebagai modal kerja untuk projek-projek pembinaan rumah yang mereka buat. Walaupun kontraktor rumah ni kita nampak kecil je, tapi kalau kata ada syarikat tu contoh, dia buat rumah yang average rumah harga yang dia buat tu 300,000 sebuah. Kalau kata 1 tahun tu dia dapat 10 biji, dah 3 juta dia punya revenue per year lah. Ada yang sehingga 50 unit, ada yang sehingga 100 unit setahun pun ada. Itu maklumat yang persatuan terimalah daripada ahli-ahli. Ada yang setengah ahli tu banyak berpuluh unit. Jadi agak besar, dan daripada situ juga agak besar lah modal yang diperlukan, peluang pekerjaan pada orang-orang tempatan yang disediakan. Okey, selain CGC,
Pihak persatuan juga banyak mengadakan kolaborasi dengan politeknik dan agensi kerajaan. Antara yang besar ialah MOU dengan CIDB, MyIBS Sendirian Berhad, anak syarikat CIDB Malaysia pada 25 Februari 2018. Apa kepentingan kolaborasi seperti ini? Okey, MOU PKPK dengan CIDB IBS. Dulu dikenali sebagai CIDB MyIBS. MyIBS Sdn Bhd. Sekarang ni dia panggil CIDB IBS Sdn Bhd. Iaitu anak syarikat CIDB Malaysia. Pada 25 Februari 2018, satu majlis MOU agak bersejarah lah pada PKPK, kerana itu adalah MOU pertama yang agak besar ya, majlis itu, yang ditandatangani pada 25 Februari 2018, adalah satu langkah penting ke arah memajukan ahli persatuan dalam bidang IBS, iaitu sistem binaan berindustri. Kenapa IBS ni penting? Sebab industri pembinaan sedang bergerak ke arah yang lebih moden, lebih cepat, lebih kemas, dan kurang bergantung kepada buruh di tapak. Kalau kontraktor rumah sesebuah kita masih bergantung sepenuhnya kepada kaedah lama, lama kelamaan kita akan ketinggalan lah. Sama macam kita kata kamera lah. Kalau dulu Kodak, sekarang ni orang dah pakai smartphone semua dah. Dia akan jadi macam tu. Jadi teknologi pembinaan ni pun akan datang, dia akan jadi macam tu lah. Jadi melalui kolaborasi ini, ahli-ahli kita berpeluang mendapat pendedahan, latihan dan pengetahuan tentang teknologi IBS. Ia juga bagi membuka minda kontraktor perumahan bahawa membina rumah bukan lagi sekadar batu-bata dan simen, tetapi boleh dilakukan dengan sistem yang lebih efisien. Kolaborasi seperti inilah yang mengangkat taraf profesionalisme ahli kita. Rentetan daripada MOU tersebut, pihak persatuan juga berjaya membangunkan Taman Perindustrian IBS di Sungai Bagan, Labuk Machang. Majlis MOU telah dibuat bersama Kerajaan Negeri Kelantan dan CIDB Malaysia pada 17 Oktober 2021. Boleh Encik kongsikan sedikit tentang kepentingan projek ini kepada industri? Okey, ini satu pencapaian yang kami cukup banggakan lah. Rentetan daripada usaha berkaitan IBS tadi, sebuah taman perindustrian IBS berjaya dibangunkan di Sungai Bagan, Labuk, Machang, Kelantan lah. Majlis MOU berkaitan dibuat bersama Kerajaan Negeri Kelantan dan CIDB Malaysia pada 17 Oktober 2021. Kepentingan projek ini besar untuk industri tempatan. Dengan adanya Taman Perindustrian IBS di Kelantan sendiri, kita tidak lagi terlalu bergantung kepada bekalan komponen dari luar. Ini bermakna kos boleh dikawal, masa penghantaran lebih cepat, dan yang paling penting, ia mewujudkan peluang pekerjaan serta ekonomi kepada orang tempatan. Ia juga menjadi pemangkin supaya lebih ramai kontraktor kita beralih kepada IBS. Bila kemudahan pengeluaran ada depan mata kita, lebih senanglah untuk industri kita berkembang ke arah pembinaan moden. Jadi projek ini bukan sekadar bangunan kilang, tetapi ia satu ekosistem untuk masa depan industri bina rumah di negeri kita. Ini saya nak cerita sikit kenapa berada di Kelantan. Ramai orang tanya. Ini projek pertama, projek Taman Industri IBS pertama di Malaysia, tapi kenapa buat di Kelantan? Di Kelantan. Sebab Kelantan ni dia banyak pihak, orang kata kita rakyat Kelantan sendiri pun ramai yang skeptikal sebenarnya dengan negeri Kelantan ya. Jadi kita persatuan PKPK sejak ditubuhkan dulu, saya berbalik pada awal semula. PKPK antara program-program yang dilaksanakan oleh PKPK sejak daripada ditubuhkan, kita selalu pergi ke luar negara untuk belajar. Jadi bila melalui persatuan ni kita dah berkawan sama-sama kontraktor ni, kita seronok kan. Seronok berkawan sama-sama kontraktor sebab satu kepala, satu bidang, satu kepala.
Jadi kita selalu pergi ke luar negara, especially negara China lah. Sebab kita tahu negara China adalah satu negara pengeluar bahan-bahan dan komponen-komponen teknologi binaan yang lebih yang advance, dan di mana kosnya pun agak kompetitif sesuai dengan kita. Jadi setiap tahun kita pergi ke Canton Fair lah biasanya. Okay, jadi bila kita pergi ke sana, kita balik Kelantan, kita banyak mengimport barang-barang daripada China, sistem-sistem binaan daripada China, machinery, komponen, ada juga produk binaan, ada juga syarikat kawan kita yang berkontainer sekali order barang macam makuk tandas, pintu Daripada China. daripada China untuk kita gunakan dekat projek-projek sendiri. Okay, jadi bila kita ke China, kita bina rumah, bila kita ramai, kita tak perlu fikirkan dah kita nak jual dekat mana barang tu. Kita import barang tu untuk kegunaan bagi projek-projek kita sendiri. Betul. Daripada situlah yang jadi. Jadi daripada situ, bila kita banyak mengimport barang, sama juga bila kita nak buat sistem IBS tadi, dekat rumah-rumah ni, kita terpaksa import daripada luar negeri Kelantan. Contohnya yang bukan import daripada China, kita kena import daripada Kuala Lumpur, daripada Selangor, daripada Perak, daripada Johor contoh. Jadi kos tu agak tinggi lah. Okay, jadi daripada situ di Kelantan ni sebenarnya sudah ada player-player IBS, tapi mereka berada di curug-curug kampung. Ada yang buat kilang kecil belakang rumah, ada yang buat tepi rumah, ada yang kita masuk lorong tu, ingat ke kebun getah ke apa, tengok dalam tu ada kilang. Menggunakan sistem IBS tu lah. Ya, untuk sistem IBS. Okay, jadi daripada situlah yang persatuan bersama dengan anak syarikat CIDB Malaysia, iaitu CIDB IBS tadi, kita telah membawa perkara ni kepada kerajaan lah. Untuk asalnya nak beli tanah je, beli tanah dalam 50 hektar lebih kurang, untuk kita nak beli tanah dengan kerajaan lah. Kenapa kita nak beli dengan kerajaan ni? Sebab kita anggap benda tu mungkin lagi mudah, kerana kawasan yang luas apa semua kan, dari segi kemudahan yang kita nak buat. Sebab kita nak bina kilang-kilang sendiri pada masa tu atas inisiatif sendirilah. Okay, jadi bila kita bawa perkara ni pada pihak kerajaan negeri sendiri telah melihat potensi besar dalam industri pembinaan ni. Jadi daripada situ alhamdulillah kerajaan negeri sendiri pun telah memberi sokongan penuh terhadap projek ini, dan kerajaan negeri juga mencadangkan agar kita buat pengambilan tanah seluas 200 ekar. Daripada 50 ekar daripada awalnya ekar. Dapat 200 ekar. Jadi alang-alang nak buat tu, kita buat besar tu. Sebab memang kita bajet 50 ekar ni sebagai permulaan. Betul. Tapi akan datang. Tapi sebab akan atas inisiatif sendiri, cukuplah dulu dengan banyak tu. Betul. Tapi bila dengan bantuan kerajaan dan sokongan kerajaan, yang mana persatuan juga mengucapkan terima kasih banyaklah kepada kerajaan dan CIDB Malaysia yang banyak menyokong projek ni, dan sehingga terjadilah Taman Industri IBS di Macang, Kelantan. Okey, baik Encik Asnirul, kita pergi kepada ahli. Apa sebenarnya manfaat PKPM Kelantan kepada kontraktor yang menyertai persatuan ni? Okay, manfaatnya banyak. Pertama, dari segi ilmu dan latihan, kami sentiasa berusaha membawa program khusus dan pendedahan supaya ahli kita naik taraf kemahiran dan pengetahuan. Kedua, dari segi jaringan. Bila anda jadi ahli, anda tak lagi berjalan sendirian, anda ada rakan-rakan seindustri untuk berkongsi masalah, berkongsi peluang dan belajar antara satu sama lain. Ketiga, dari segi pembelaan dan suara, bila ada isu yang menekan kontraktor rumah tersebut, sama ada dasar, cukai atau pembiayaan, persatuan akan bersuara bagi pihak ahli. Dan keempat, dari segi credibility. Bila seseorang kontraktor itu ahli persatuan yang berdaftar, ia memberi sedikit keyakinan kepada pelanggan bahawa dia bergerak dalam satu badan yang teratur.
Okey, bagaimana pula peranan PKPM kepada masyarakat, terutamanya pemilik tanah yang mahu membina rumah di atas tanah sendiri? Okey, kepada masyarakat, terutama pemilik tanah yang nak bina rumah, peranan kami lebih kepada pendidikan dan panduan lah. Dan juga boleh jadikan pusat rujukan pusat rujukan pemilik tanah boleh je menghubungi kontraktor. Boleh juga kalau nak lihat ahli-ahli persatuan mana yang bina rumah, boleh masuk, boleh melayari website. Kalau di Kelantan ni pkpk.org.my. Dalam tu ada senarai semua ahli-ahli persatuan yang berdaftar. Jadi kalau kata nak minta sebut harga, nak survey, nak buat rumah, boleh tanya dengan semua ahli-ahli yang daftar dalam senarai tu untuk buat perbandingan. Macam-macam servis yang ditawarkan, masing-masing persaingan secara sihat lah. Orang ni offer ni, orang ni offer ni, tapi ahli-ahli kita, kawan-kawan kita semualah. Dan sekiranya tuan rumah menghadapi masalah dengan kontraktor, di mana sekiranya kontraktor tu ahli persatuan, tuan rumah boleh bertanya dengan persatuan. Jadi persatuan boleh membantu tuan rumah dalam menyelesaikan isu dia dengan kontraktor tu tadi. Itu salah satu kelebihan juga. Itu salah satu kelebihan yang menggunakan kontraktor di kalangan ahli-ahli kita. Sebagai contoh, okey, tuan rumah ni menggunakan khidmat kontraktor A. Jadi bila sampai masa stage sekian-sekian, kontraktor A ni mungkin dia mengalami masalah aliran tunai syarikat. Jadi dia tak mampu nak buat projek dia jadi perlahan apa semua. Okay, jadi tuan rumah ni pula tak tahu nak pergi ke mana lah. Biasanya kalau kita tengok dalam media sosial semua, dia akan bertanya dalam Facebook. Jadi macam-macam nasihat yang kita tengok, macam-macam lah, nak susah malah. Jadi kita tengok nasihat tu semua, orang yang tak pernah buat rumah pun nak bagi nasihat. Macam mana? Okay, jadi boleh berhubung dengan persatuan. Daripada situ persatuan akan membantu dari segi khidmat nasihat lah. Macam mana nak buat. Okay, jadi kalau kata dia ada isu dengan kontraktor A tadi, jadi kontraktor boleh menghubungi kontraktor A tadi sebab ahli. Betul. Bertanyakan tentang masalah. Jadi persatuan tak akan ambil tindakan pada kontraktor tu tadi, tetapi dia akan cari jalan macam mana nak membantu ahli ni nak menyelesaikan masalah tu lah. Jadi mungkin kalau dia bersendirian, dia pun tak tahu. Orang dia kalau Kelantan sebut nak petak mana tak tahu. Jadi dengan cara ni persatuan, sebab kita ramai ahli-ahli yang dah berpengalaman, mungkin boleh akan memberi khidmat dan nasihat, idea macam mana nak selesai. Dan dalam persatuan juga kita pun ada juga peguam panel kita. Kalau dari segi perundangan ke apa-apa semua boleh rujuk juga pada peguam panel persatuan. Jadi macam itulah. Jadi kalau kita tengoklah, kami sedar juga ramai orang yang nak bina rumah atas tanah sendiri ni tak berapa faham prosesnya, macam mana nak pilih kontraktor, apa yang perlu ada dalam kontrak, macam mana nak elak masalah rumah terbengkalai atau kerja tak siap. Ini semua perkara yang orang awam selalu terkia-kia lah. Jadi peranan persatuan ialah memberi kesedaran dan ilmu supaya orang ramai boleh buat keputusan dengan bijak. Kami galakkan orang awam buat semakan, pilih kontraktor yang betul dan faham hak serta tanggungjawab masing-masing. Bila masyarakat lebih celik, berkuranglah kes-kes tak diingini dan industri pun akan jadi lebih sihat. Okey, untuk memperluaskan lagi pendedahan persatuan kepada masyarakat, PKPM Kelantan telah menganjurkan Expo Bina Rumah. Tahun 2026 merupakan tahun kedua Expo ini diadakan. Apa pandangan Encik tentang program seperti ini? Okey, saya sangat menyokong program seperti Expo Bina Rumah ni. Tahun 2026 ni merupakan kali kedua diadakan lah. Betul. Dan saya harap ianya akan diteruskan setiap tahun. Kenapa Expo ni penting? Sebab ia mempertemukan beberapa pihak dalam satu tempat. Kontraktor ada, pembekal bahan binaan ada, dan orang awam yang nak bina rumah. Di sinilah orang ramai boleh datang, bertanya secara terus, membuat perbandingan, melihat contoh dan mendapatkan maklumat yang betul daripada sumber yang betul. Ia juga membuka peluang kepada ahli-ahli persatuan untuk mempamerkan kemahiran, kepakaran dan perkhidmatan mereka.
Jadi Expo ni menang-menang untuk semua pihak lah. Ia menghidupkan industri, mendidik masyarakat dan memberi platform kepada kontraktor. Program seperti inilah yang saya harap dapat diperluaskan lagi ke seluruh Malaysia lah. Mungkin cawangan PKPM di negeri-negeri lain pun turut mengadakan program seperti inilah. Okey. Okay, mungkin ada masyarakat yang menyangka jika kontraktor itu ahli PKPM, maka PKPM bertanggungjawab penuh terhadap projek pelanggan. Apa penjelasan Encik tentang perkara ini? Okey, ini penting untuk saya jelaskan ya, supaya tidak ada salah faham. Bila seseorang kontraktor itu menjadi ahli PKPM, ia tidak bermakna PKPM menjadi penjamin atau bertanggungjawab penuh terhadap projek pelanggan kontraktor tersebut. Perlu difahami, kontrak untuk membina rumah itu adalah perjanjian antara pemilik rumah dengan kontraktor itu sendiri. Persatuan bukan pihak dalam kontrak tersebut. Jadi kalau ada apa-apa masalah dalam projek, ia adalah urusan dan tanggungjawab antara kedua-dua pihak yang berkontrak. Peranan persatuan ialah menggalakkan profesionalisme, memberi latihan dan mendidik ahli supaya menjadi kontraktor yang lebih baik. Tetapi kami tak boleh dan tak sepatutnya mengambil alih tanggungjawab individu setiap ahli dalam setiap projek mereka. Itu sebab kami selalu ingatkan orang awam, buat saya makan, pilih dengan bijak dan pastikan ada perjanjian yang jelas dengan kontraktor. Dan saya ulang sekali lagi, persatuan hanya boleh memainkan peranan dalam memberi khidmat nasihat macam mana nak selesaikan setiap isu yang berbangkit sekiranya pelanggan menggunakan kontraktor-kontraktor di kalangan ahli-ahli persatuan. Okey, sebagai mantan pengerusi PKPK, mantan Presiden PKPM Pusat dan kini penasihat kehormat PKPM, apa harapan Encik terhadap masa depan PKPM Kelantan? Harapan saya besar. Saya nak lihat PKPM Kelantan terus berkembang menjadi persatuan yang kuat, dihormati dan benar-benar menjadi rujukan dalam industri bina rumah sesebuah di negeri inilah, di negeri Kelantan ya. Saya harap lebih ramai kontraktor rumah sesebuah menyertai persatuan supaya suara kita lebih kuat dan pengaruh kita lebih besar lah. Saya juga harap ahli-ahli kita terus meningkatkan profesionalisme dari segi kemahiran, kaedah moden seperti IBS dan cara kita berurusan dengan pelanggan lah. Dan yang paling penting, saya harap persatuan ini terus relevan dan terus membela nasib kontraktor kecil dan sederhana. Kepimpinan silih berganti. Saya sendiri sudah menyerahkan tampuk kepada generasi seterusnya. Tetapi semangat perjuangan ini mesti berterusan. InsyaAllah saya yakin PKPM Kelantan ada masa depan yang cerah. Sebelum kita akhiri episod hari ini, apakah pesanan akhir Encik kepada ahli PKPM Kelantan, kontraktor rumah sesebuah dan masyarakat umum? Kepada ahli-ahli PKPM Kelantan dan kontraktor rumah sesebuah, marilah kita bersatu dan sama-sama meningkatkan profesionalisme kita, jaga kualiti kerja, jaga amanah pelanggan dan jangan berhenti belajar. Reputasi baik kita hari ini adalah pelaburan untuk masa depan industri ini. Kepada masyarakat yang bercadang untuk membina rumah atas tanah sendiri, dapatkan ilmu dahulu sebelum mula, buat semakan, pilih kontraktor dengan bijak dan pastikan ada perjanjian yang jelas. Rumah ni pelaburan besar ya tuan-tuan ya. Seumur hidup, pelaburan seumur hidup. Kalau kita beli rumah, kita buat loan sekali tu je rasanya. Kebanyakan lah, kecuali orang yang banyak berduit tu lain lah. Tetapi ianya adalah satu pelaburan yang besar seumur hidup. Jadi jangan buat keputusan secara terburu-buru. Dan akhir sekali, teruskan sokongan kepada PKPM Kelantan. Ikuti platform rasmi kami untuk ilmu dan panduan. Kalau kita semua bergerak bersama, kontraktor, persatuan, agensi dan masyarakat, insya-Allah industri bina rumah di Kelantan ini akan terus maju dan dipandang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Encik Hasnirul bin Hasdullah atas perkongsian yang sangat bernilai.
Daripada perbincangan hari ini, kita dapat faham bahawa PKPM Kelantan mempunyai sejarah dan peranan yang besar dalam industri bina rumah sesebuah di Kelantan. Bermula dengan penubuhan PKPK pada 19 Julai 2016, kemudian bernaung di bawah Persatuan Kontraktor Perumahan Malaysia pada 30 Ogos 2021, PKPM Kelantan terus memainkan peranan sebagai platform penyatuan kontraktor, penghubung dengan agensi kerajaan, pemakin kolaborasi industri dan medium pendidikan kepada masyarakat. PKPM Kelantan bukan syarikat bina rumah. PKPM Kelantan ialah persatuan yang menaungi kontraktor-kontraktor bina rumah atas tanah sendiri di Kelantan. Kepada kontraktor, marilah kita sama-sama meningkatkan profesionalism kepada masyarakat yang mahu membina rumah, dapatkan ilmu, buat semakan dan pilih kontraktor dengan bijak. Terima kasih kepada semua yang menonton, mendengar podcast ini. Jangan lupa ikuti platform rasmi PKPM Kelantan untuk lebih banyak perkongsian berkaitan industri bina rumah, isu semasa kontraktor dan panduan membina rumah di atas tanah sendiri. Saya Zahidah binti Zainuddin. Sampai jumpa dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.